Okey, ini dia beberapa pertunjukan seni eh. Ni apa pula? Hei, itu kan seni. Ni lagi tengok ni, mechanical ni. Seni di pekarangan dalam lobi. Apa dia ni? Oh, programming pun ada. Okey, ada macam rama-rama, pergerakan rama-rama. Sungguh cantik. Kita buka sikit. Okey. Macam terbang. Ni. Cantik eh. Rumah kuncup macam bunga. Lawa tu. Okey. Okey, nampak tu. Mechanical. Cantik. Macam bunga. Bunga yang kembang kuncup. Ni apa pula? Pergerakan. Nampak tu. Dia ada cahaya dia bergerak. Nampak tu. Cahaya dia bergerak-gerak. Ayah suka ni. Macam ni. Macam apa, Stranger Things punya apa? Yang Gorgon punya muka. Kan? Untuk Akif lagi bayangkan macam dia nak tembak cahaya. Macam Demogorgon punya muka. Tapi dia nak macam tembak cahaya. Ni pun awak lah. Ni. Macam laser lah. Laser beam. Dia buka. Okey. Okey. Kita tengok ni pula lagi. Okey. Kita tengok ni lah orang yang terhuyung-hayang. Okey. Ada yang ni bagi ibarat kehidupan kita lah. Ada yang turun naik. Hidup impoma roda. Tengok. Ada yang bergerak. Apa tu? Ada yang jatuh. Apa yang nak sampaikan sini? Segala apa yang dia miliki oleh manusia taklah kekal lah. Dan ketidakstabilan. Jatuh. Okey, kita tengok apa dia punya arts ni. Ni pun ada arts juga. Dumbbell lah. Ni pasal tradisional. Tradisi masyarakat Taiwan dulu. Okey. Dulu kaum petani pisang. Bagaimana masyarakat di sini sosioekonomi masyarakat Taiwan dulu. Okey, ini ada bendang, hasilan padi, simbolik pada kekuatan masyarakat Taiwan. Okey. Kita bergerak pula ke sana. Apa dia pula ni yang disampaikan oleh artis ni, Archa ni. Macam ada kerusi ataupun perabot macam haiwan pun ada. Dari segala sisi nampak macam haiwan pun ada. Okey. Ni apa dia yang disampaikan ni? Sungguh kreatif dan juga abstrak ya. Okey. Tengok artis dia, Lo Yi Chun. Okey. Okey, inilah dia hasil karya mereka. Okey. Ya. Bye.